Dah ambil lah, dah sign lah semua. Dah Dia bagi lah saya nak patah balik. patah balik Polong dah sign polong. Dah sign. Dah sign Cik Kocik dah sign dah? Dah. Okey. Kau nampak tak motor aku? Kira syak depan je nampak. Aku baru nak ikut kau ni kan. Yang kau tak nampak betul-betul motor aku kecil. Okey. Perjalanan kita menuju ke Menuju puncak. menuju puncak. Ni siapa punya ni? Acoy abang ni. Abang Mi dia tak bagi sign ke? Ini dia. Oh dia bukan Tiger. Ya, Tiger. Apa pelindung kaki apa? Bawa laju dia kena patah. Apa kaki apa ni? Live. Oh. Okey. Sini ada pembetulan sikit kan? Tak, ni nak check expired ni lah. Oh. Minum air free. Oh, ada kuih raya. Ada air. Dapat sinar limau dan ais. Pali cukup tidur Pali. Ali siap balik. wajib tadi. Cukup tidur Depa duk tunggu Pali. Apa ni? Cukup tidur. Kain. Mak dia saya dia. Patutlah aku sakit badan ni. Kepadamu ku berjanji, ku harap engkau mengerti, walaupun sekali ku simpuli mati untukmu. Usah dengar kata orang yang ingin membinasamu untuk bersamaku, jurang aman dalam gelita. Sekali ku janji padamu cukup untuk selama-lama, usah engkau ragukan. Kitan. Ya, kita pergi. Ini kita senaman Kashmir nama dia. Aku dah cakap. Aku tak ada tipu. Angkat tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik betul-betul, jangan ciri. Betul-betul, tarik. Ini saya masuk pinggang tu. Dia mengenal penggangkan otot Lepas ni kita buat senaman kemut. Long jaga long nampak pusat. Tangan belah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. Siapa jatuh, pamping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kiri pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balikkan buat alignment. Okey, kangkang sikit. Angkat tangan atas, tarik tau, tarik. Okey, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, kiri, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pegang pinggang, kaki kangkang ke depan. Okey, tarik pinggang. Lega tu. Malam tadi dia punya tu dah lega. 8. Okey, release sikit. Lagi-lagi nak cukup. Ada rasa berpeluh tak? Aha. Sikit.
Kaki tak payah ni. Sini cukup. Tak capak. Lampu telur lah. Perut tu. Bukan. Lari ya, Mas. 6, 7, 8. Okey. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik 8 dari dalam. 1. Okey, kali ketiga tahan ya. Dalam 10 second. Tarik, tahan. Okey. Mana ada ikan? Ada kata-kata sikit. Kita tadi. Mami, kata dua kata. Kau tarik tu tadi kau rasa tak pinggang kau sakit? Kau tu saraf tu sepik tu. Ya betul ni. Kau sakit ke badan kau. Banyakkan makan bawang. Ayak aja. Kau putih. Kata-kata tu untuk hari ni kata-kata lah. Bali ada eyeliner lagi. Pandai cakap. Macam tayar ada juga. Lain nak apa? Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari pertama kita dah lepas. Ni hari kedua kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, hari kedua Pertama kita sejauh berapa cik? 854 km. So, hari kedua kita, saya kat sini tak banyak saya nak tekankan. Saya on off main kamera je lah. Saya starting pada hari ni. Hari ni 1000 km. Hari ni kita target semana mungkin lah. Sejauh So, mungkin. sejauh mungkin lah. Alhamdulillah. So, nanti Cip akan bagi tahu apa yang perlu kita ikut. Kita kena momentum kita ke macam mana. Saya banyak pada kamera on off apa semua. Jangan jauh. Okey, saya lepaskan pada Cip. Okay, Assalamualaikum tuan. Hari ni perjalanan kita yang kita target sebelum ni ke Jaap. So mungkin hari ni kita naik atas lagi. Mungkin ke Nakhon Batam. Jarak perjalanan 8 jam 8 jam non-stop lah. Non-stop masa dalam 10 jam. Dalam 608 km. Hotel yang saya cari tadi kan. Habis dia cari. Okey hotel tu. Kalau ada kosong kita stay kat situ. Ada Robi okey lah. Hobi ada 2 situ. Kita makan pun dalam 100 meter. Dekat 5 petang lah sampai lebih kurang. Dekat kalau dalam 10 jam. 5 petang. Kalau pada kita berhenti berapa lama. Dalam perjalanan kita turun pegang batu kan. Ya. Yang sebelum ni dalam meeting yang kita buat sebelum ni saya ada nanti untuk okey makanan Fendi, Hamzah dan saya lah yang akan handlekan untuk cari hotel tempat makan semua lah. Untuk hotel Fizi, Alung dan Fahmi lah. Dia akan survey kalau kata nak pergi situ, dia akan survey hotel. Kalau boleh tolong bookingkan ke apa So 3 orang ni akan handle Hamzah untuk makanan lah. Contoh kita nak pergi kat Tak, so Hamzah dah survey kat Tak untuk makanan halal kat situ. Tutup pukul berapa kan. Okey, nanti Abang sini ada kedai makan. Sini ada makan western, sini ada seafood, sini ada roti. Dan siapa nak pergi mana pun boleh. Dia makan sebenarnya bebas. Dia tak seperti ni. Kita kena makan kat sini satu tempat so semua orang. Tak seperti ni lah. Kalau ada banyak pilihan, boleh pilih lah. Kat sini kat hotel pun. Sebab saya tarik berapa jauh yang kita boleh pergi. Sebab saya nak target kita hari ketiga sampai besok. Sebelum ni hari ketiga sampai Tak je. Sampai Tak, kita hari keempat kita sampai Kunyam. Kalau boleh hari keempat kita dah sampai Myeong Su. Sebab Myeong Su dah ada banyak balik. So ada apa-apa pertanyaan? Ada pertanyaan Saya dekat apa? Pasal ride ni. Nanti kena bangla putih pun dia pasal ride, pasal suggestion ke apa ke. Hari ni dia orang cakap apa? Dia orang cakap kamera banyak ke? Speed track. Ya. Laluan tu speed Kita track cakap banyak. dengan ni Adi. Adi, speed track banyak kan laluan kita hari ni. Bang tahu ada speed Adi, kau dah check dah dalam app speed time saman. Sebentar yang pasti banyak antara train masa hari kita turun daripada Golden Triangle turun ke bawah lah, itu confirm ada speed time. Memang naik okey lah. Naik ni
rasanya okey. Memang ada kamera, tapi tu hati-hati lah. Ada seorang alert macam dia tengok kamera sesi. Waste tu boleh detect kan waste? Ada juga. Kalau sampai Wahid tu kita dah sampai kan. Selepas tu daripada sini ke Wahid tu masih okey So lagi. semua ikut saya sebagai RC dalam ride, semua ikut saya. So siapa macam nak gerak dulu, confident gerak dulu, boleh gerak, tapi jangan ikut jadi macam semalam. Gerak. Semua kena ikut saya. Siapa confident nak gerak, dekat biasa macam lima. Buang tu punya Bawah lagi, ni susah nak cucuk. ambil air. Posisi nak cucuk. Ni betul ke ni? Posisi nak cucuk. Ambil air sikit. Sekejap saya ambil. Betul, confirm. Kesalahan nak keluarkan tu paku tu. Ada paku, air keluarkan kau tolak je. Kan masuk lah. Tadi bergoncang. Kita besar dulu lah. Kau tak ada bini nasib lah. Kau ada bini kau jangan duduk kat aku boleh tak? Dia pegang-pegang ni. Depan. Suami saya. Dia ada bini dah. Abang tak nak abang. Bini dengan Syed. Akak macam lah kat sebelah. Okey. Ajay. 2 3. Lepas ni siap-siap naik motor dengan saya. 1 2 3. Coy, kau kena duduk macam tu. Tak nak. Dah. Dah gitu. Okey, one more. Wah, jap. Haji. Jap. Haji. Kita gambar apa laju? Posisi gambar dulu. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Sepi. Orang tengok ni. Masalah dah cakap tu. Kak Haji tolong baca doa kita. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita. Haji Rosli ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Dosa ahli keluarga kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, serta teman-teman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau lindungilah perjalanan kami ya Allah. Semoga perjalanan kami selamat pergi dan selamat pulang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami ketabahan dan kesabaran ya Allah. Kau kurnialah kami kekuatan jika kami tiada kekuatan ya Allah. Kau kurniakanlah kami daya upaya jika kami tiada daya upaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah kami daripada segala perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Kau lindungilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Ya Allah, Kau siapkanlah tubuh badan kami ya Allah. Jikalau kami ada penyakit, Kau angkatkanlah penyakit kami ya Allah. Jikalau kami ada sakit, Kau sembuhkanlah sakit kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan harian kami ya Allah. Kau lindungilah keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi fil lana Rabbi fil li wa li walidayya warhamna kama rabbayani saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna wa lanakunanna minal khasirin. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minna minkum. Begitu. Salam tu. Baca dulu. Salam dulu. Mengapakah hubungan kita masih penuh dengan tanda tanya? Kejujuranku, kepercayaanmu bukan sekadar sumpah setia. Telah kulilit
bukan ikatan cinta. Telah ku janji bahtera bahagia, namun mengapa lagi engkau masih bersangsi dengan diriku ini? Apa gunanya kita bertikam lidah, tiada kesudahannya. Cinta indah mewangi, cinta adunan kasih, kelembutan suci bak sutera Cina. Percaya kataku, jujur kepadamu mencintai kamu. Kaulah bidadari bertakhta di hati, segalanya bagiku ini. Tanpa dirimu di dalam hidupku, kosong jiwaku merana. Kau telah terpatri di dalam hati, selalu beriku cinta matiku. Karena kita kekal selamanya. Cinta indah mewangi, cinta adunan kasih, kelembutan suci bak sutera Cina. Percaya kataku, jujur kepadamu mencintai kamu. Kaulah bidadari bertakhta di hati, segalanya bagiku ini. Tanpa dirimu di dalam hidupku, kosong jiwaku merana. Kau telah terpatri di dalam hati, selalu beriku cinta matiku. Karena kita kekal selamanya. Satu tanganku kasih, menuju rumah bingkai bahagia. Percayalah oh sayang, pintumu meredam gemora, jagamu hingga akhir hayatku. Apa kabar Kanda? Lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, kasih apa yang tahu? Kanda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana. Kanda dinda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Kanda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Dinda setia orangnya, tak Pagi dan semua ingatkan semua okey kot hari ni. Hari ni apa-apa taklimat nanti cik akan bagi.
dan mula kita buat stretching daripada tuan side. Okey. Semua buat bulatan. Jangan rapat sangat. Abang Mi, jangan bercakap masa saya cakap. You marah. Dia memang tunggu masa nak Mami, kalau kat sekolah Mami orang paling tegak. Budak kelas belakang ni lah. Okey. Kita riliskan otak. Otak pula. Okey, mula. Ringankan badan, tangan. Rilis sebab semalam memang ada dengan cerita hari yang krem. Saya pun krem. Kat bilik sakit. 3 pagi krem saya 3 pagi. Kaki. Panggil acuk buat bodoh ke. Dah puas. 3 setengah. Trainer. Puas. 3 setengah membekak krem kaki. Okey. Kau pijak je. Jalan setempat. Tak payah lompat. Tak, kaki jangan lompat dia tinggi. Kena jalan. Okey. Kaina, bukan macam ni. Kaina tamam juga Kaina. Tu cakap banyak lagi jadi naik motor berangkat Okey, pula. 1 2 Apa dia? Aku coy. Coy. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Dosa jadi bapa kami ya Allah. Dosa yang kuat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kau berkatilah kami sekalian. Kau rahmati kami sekalian. Kau cuci rahmat pada roh-roh ahli keluarga kami yang telah meninggal dunia. Sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kami. Kau tempatkan mereka dengan orang ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau berikanlah kami kekuatan jika kami tiada kekuatan. Kau berikanlah kami daya upaya jika kami tiada daya upaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau pemudahkanlah urusan kami ya Allah. Urusan harian kami ya Allah. Kau kurniakanlah kami kesihatan yang baik ya Allah. Jika kami sakit, kau sembuhkanlah ya Allah. Jika kalau kami ada penyakit, kau angkat penyakit kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kau lindungilah perjalanan kami ya Allah. Ya Allah, kau lindungilah perjalanan kami untuk hari yang ketiga ini ya Allah. Ya Allah, semoga perjalanan kami selamat tempat yang dituju ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau pun dah telah urusan kami ya Allah, urusan harian kami ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah musafir kami ya Allah. Kau berkatilah musafir kami ya Allah. Kau kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kau kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin. Bang baca doa naik kenderaan pula. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana orang main dengan lupa tu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Amin. Ada talimat daripada Cik Man sikit. Terima kasih kepada tim hotel kita yang hari tempat ni. Pada tim makan-makan yang saya buat makan malam tadi. Okay. So, perjalanan hari ni banyak ambil masa 2 jam. Dalam perjalanan 499 km. Kita akan makan tengah hari dekat Tak. Dalam perjalanan dalam 427 km. Pagi ni kita melalui kawasan, bukan macam semalam lah, saja. Dan pagi ni banyak persepangan apa semua. So kadang-kadang daripada hari ni malam, benda ni memang saya pernah cadangkan dulu untuk buat. Kita bergerak dalam grup. Okey, dalam grup. So kita pecah pada 3 grup dengan 3 leader. Saya, Fizi dan Pongyo. Okey.
So siapa yang nak ikut RPD ada? Siapa yang ikut awak? Tak tahan. Tak. So RPD dia kata dia bawa Syed, bawa Fendi dan juga apa? Tak, siapa yang ada map? Siapa ada? Siapa ada map? Ada map. Ada map. Siapa ada map? Safety dah map. Ada tengok. Map, ada map. Terus 1, 2. Tu ada kan? Ke. Kalau dia dah ada map okey tu. 4, 6. Dia kalau boleh satu grup tu Ada dua. ada 2 orang. Oh. Satu depan, satu belakang. Macam saya Tolong ada kan? Siapa ketua tadi? Tolong saya belakang aku. Tolong dah aku balik. Siapa ketua tadi? Cik Man, Cik Mai. Easy, Polo. Saya prefer pergi Pak Balong. Ya. Sama. Sebab dia ada map. nak ngadi. Saya Pak Long. Saya pergi Pak Long. Okey. Enggak, apa lagi tu dah? Bali. Dia tak ada boleh Ni Hamzah ada map eh? Bali Ada boleh dia buat takut saya dia stop takut. dia. Map. Kalau yang map ni yang depan Belakang. satu, yang belakang satu. Okey. Sweeper lah. Confirm. Last man. Last Last man lagi. Sweeper. Okey. Sebab dia akan bawa orang yang tengah Mencadi. Kau last man aku. Oh, Adi. Ha? Aku ikut ke? Kau ada map kan? Ada. Kau last man aku lah. Ah. Okay, siapa nak masuk? Jadi Bali. Bali Polong. Ni dah Kau ayah Fahmi mana? lah. Fahmi dengan Bali Ayah. ada map. Kami ayah ni. Kami ayah. Jangan Okey. Tolong ada map keluar. Okay, Iman. Siapa? Saya. Kau belakang lah. Kau ada map kan? Okay, ni dengan Acun. Okey. Okay. Okey. Boleh? Right. Okey. Boleh? Baik, tapi kita nak start dari sini ke? Start dari sini. So bila kita jumpa dekat traffic light nanti, kita, walaupun kita di group kan, tapi bila jalan ikut ketua masing-masing lah. Kita buat ni sampai dekat tak. Lepas tak mungkin kita dah boleh buat balik dah. 4. Buat perjalanan malam. 4. Aku, Fizi, Fahmi. Saya. Ada map. Minum sikit. Maknanya kalau dekat cafe light tu ikut dekat-dekat lah sekali dia orang. Takut tak lepas nak keluar dia. Tengok lah. Ada dekat Kuala lah nanti. Kita kat Sempang lah, kita kena fokus group masing-masing lah. Betul. Kira kau dengan Fendi tak boleh potong Cik Man, tak boleh belakang Acun. Kat tu je. Dengar tadi. 1, 2, 3. Balik belakang dulu. Satu mana? Dia kena red. Easy. Jadi saya duduk belakang kan. Adi semua okey. Fendi ada map man? Ada map. Ada tapi kena adjust lah. Okey, tak apa, dia belakang. Fendi tolong make up dia. Balik tak ada kado. Nak balik betul Dogel ni ni. Sekali dia peras depan. Connect je lah. Saya tak dengki apa dengki. Saya berdua. Ada? Berdua lah. Acun tak nak connect ke tu? Boleh. Boleh bang. Perasaan tu bagi. Janganlah macam tu. Buanglah nama tiger tu. Tak ada. Badi tu betul punya apa buat foto. Kalau jadi jangan untuk makan tu. Cadangan dah ada. Makan tepi sini. Tepi. Agak. Jangan macam tu. Apa sikit. Apa dia? Dia kata akak suruh marah dia. Dia kata akak suruh marah dia. Sampai kat Kampung Mali 4 orang kena. Sebab kami pecah pada 3 grup. Satu grup 1 kena saman. Overspeed. Yang ni lah grup 1. Grup 1 ujung sana satu. Kresa merah mana tu? Kresa merah. Macam mana kan? So kita pakat tong-tong ni kalau ya sampai kat satu Kopi Mali. Okey. Masuk dalam dulu. Tengok apa yang ada. Saya omong saya okey cik. Ya. Jangan risau. Kena dah kita. Apa nanti kita minta. Boleh. Apa kan? Ya, kena wajib beli 3 second. Mana ada? Ada.
tahan tadi bang. Tak kena. Dia tak tahu macam hajat di tempat Dah. tapi. Kau punya kita dah bayar. Oh. Mana dia? Ya, kau sekali lah. Our friend. Okay. Oh, Jangan bayar. Janganlah cakap kawan. tapi 4. 5 kita bayar sekali. Oh. Tu kalau lepas. Kat sini kawan kita orang. Betul lah tak kena. Ini patut lah. Tahu dah dengar. Tapi macam mana? Family kat belakang lagi yang mana? Sebelum PDD tu aku nampak dah cakap kayak kecil. Oh, betul. Speed trap. Depan tu Roblox. Salah. Tapi kalau sebelum PDD maknanya kita semua. Tapi Dia kau seorang je ada ke? Kau seorang je lah laju dia aja. muka lah muka tak ada. Tapi saya semua ada masalah ni. Kau punya best Dah sekali. suruh muhasabah diri. Dah tukar dengan group kak. Yang mana geng-geng zaman tu jalan satu group. Ini lah. Tak bayar.